Avocado ni ramai dah tahu tinggi dengan lemak baik. Lemak baik jenis oleic acid. Oleic acid ni nak beritahu hampa, banyak kajian mengatakan baik untuk kesihatan jantung, mengelakkan jantung tersumbat, arteriosklerosis. Kita nak elakkan benda ni berlaku. Ni salur darah sempit ni. Arwah pak aku meninggal 49 tahun 15 hari disebabkan serangan jantung. Kolesterol memang tinggi. Saya buat otopsi tu memang ada darah beku dekat salur darah jantung pak aku. Rupa macam ni lah. Nak tak nak aku ni nak jaga kolesterol dalam darah dengan apa? Makanan-makanan proses. Sebab apa? Makanan proses strong study weh meningkatkan risiko serangan jantung. Kajian. Aku pun nak tak nak kena kurang makan. Aku duk amalkan avocado ni, Green Life. Siapa aku duk makan yang ni? Try bayangkan satu sachet bahan paling utama apa dia? Jus avocado 20% protein 6.9. Protein satu sachet ni dah macam satu biji telur punya protein. Kolesterol kosong, trans fat kosong. Dengan gula baru 4.9 kan. Kurang makan ni bukan nak badan macam Puji Balkis. Dia memang kurus daripada kecil lagi kan. Aku nak kurang makan sebab nak jaga kolesterol. Kalau kurus tu kira bonus lah. Takkanlah bila dah tua barulah tergeh-geh nak jaga kesihatan. Aku sebenarnya teracun pada Mak Umi Aida lah. Dan aku beli lagi 3 flavor. Baru je buka. Ni strawberry, coklat, coffee. 4 flavor ni memang tinggi protein, tinggi serat. Sebab tu lah kurang lapar kot. Tapi fibers ni kalau korang tak jaga makan sekalipun, walaupun Green Life ni tinggi serat, tinggi serat kan melambatkan penghadaman kat perut, betul? So maksudnya korang akan lambat lapar. Tapi kalau korang ni jenis makan memang tak ingat dunia, makanlah fiber 1 lori sekalipun, hang tetap akan lapar juga. Sebab tu aku tak claim makan benda ni untuk Bismillah.